Hello guys, selamat datang ke channel aku. Jadi hari ni aku nak buat unboxing DJI Mini 5 Pro yang aku baru beli tadi. Baru kedai lagi. Okey, mula kita buka plastik dia dulu. Buka plastik. Sekarang kita buka kotak dia pula. Tengok ada apa dalam kotak ni. Okey, dia dah siap letak dalam bag. Kemas juga bag ni, cantik juga lah. Macam berkualiti lah pak. Okey, dalam kotak ni ada okey, ni remote ni. Remote RC2 ada yang ada skrin tu. Kemudian dalam kotak ni kemungkinan aku rasa ada manual kot. Ataupun kabel ke. Okey, ada spare propeller ni. Propeller blade. Ada USB-C Type-C punya kabel. Kemudian ada manual ya, ada manual dan okey, yang tu aku rasa ND filter. Ni kot okey, cuba tengok. Berapa set ada dia bagi ND filter ni. Tak silap aku ada 3 je. Itu dia. Yang 8, 32 dengan 128 je ada. 64 ada. Okey, ni pula bateri charger dan juga bateri extra. Ada 2 biji bateri extra. So kita dapat 3 lah bateri. 2 extra dan satu lagi memang kat dalam drone ni lah. Okey, ni drone dia. So, kita buka plastik dia. Okey, mula-mula kita kena buka dia punya ni lah, apa, gimbal protector tu. Okey, macam ni cara buka dia. Okey, dah buka. Tu dia, kamera 1 inci punya sensor. Sekarang aku nak buka dia punya ni, lengan dia ni. Lengan dengan kaki dia. Jaga-jaga ya, buka takut patah. Okey, bila kita dah buka ni, dia akan switch on secara automatik lah. Okey, sekarang kita tengok remote dia pula. Remote RC2. Remote RC2 ni yang ada skrin ya. Okey, kita switch on dulu. Tu dia, DJI. Okay, mula-mula aku nak update firmware dia dulu. Firmware ni kita kena update dua-dua untuk remote controller ni dan juga untuk drone tu sekali. Okay, mula kita kena pair dulu. Pair remote ni dengan drone kita. Kita kena beep dia dulu. Once kita beep, kita boleh connect. Okay, sekarang dah connect remote dengan drone ni. Okay, sekarang ni aku nak check firmware update untuk drone ni pula. Okay, sekarang ni memang ada. Okay, ada update. Kita kena update. Okay, size dia agak besar. So pastikan korang guna wifi lah. Kalau guna data handphone habis lah. Bila dah selesai kita update, kita akan buat calibration kompas dan juga calibration IMU. Kedua-duanya ni penting supaya tiada masalah lah nanti bila kita fly drone kita nanti. Masalah drone tak ikut peta ke, masalah collision avoidance sensor tak berfungsi dengan baik ke, ataupun return to home tak berfungsi ke. Itu adalah antara masalah yang akan dihadapi sekiranya kita tidak melakukan kompas dan juga IMU calibration. Okey, setakat ini saja untuk kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Okey guys, bye.